Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Muhammad Ridwan Janaluddin sebagai pengurusi ALP Ahli Lembaga Pengelola Madrasah Osmaniah Semak Tahfiz ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir batin kepada semua guru-guru dan kaki tangan sekolah, ibu bapa yang dihormati, murid-murid yang dikasihi sekalian, serta semua warga mas Madrasah Osmaniah Semak Tahfiz di atas segala sumbangan, kerjasama dan lain-lain yang telah menjayakan usaha mas untuk melahirkan hafiz dan hafizah profesional di sekolah kita. Semoga Allah menjadikan semua sumbangan tuan-tuan dan puan-puan ini sebagai amal jariah dan amal soleh serta dibalasi dengan syurga Firdaus di akhirat kelak. Dengan berakhirnya bulan latihan Ramadan ini serta penghujungnya bulan Syawal, saya mendoakan segala amalan baik tuan-tuan dan puan-puan seperti membaca dan mengkhatamkan Al-Quran, bertahajud, bersedekah dapat diteruskan hingga ke Ramadan tahun akan datang. Saya sekali lagi mewakili mas ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir batin kepada semua. Ke atas, jika ada apa-apa kekurangan bagi pihak sekolah kepada mana-mana pihak yang ada bersama dengan mas di sekolah ini, dengan ucapan minal a'idin wal faizin, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami daripada Madrasah Osmaniah Semak Tahfiz ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ma'assalamah. Kami dari Madrasah Osmaniah Semak Tahfiz Limbanat ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bye. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Madrasah Osmaniah Semak Tahfiz Limbanat ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bye. Jom, Ana nak bagi satu pantun boleh? Rumah berseri di pagi raya, sanak saudara datang bersama. Adab dijaga setiap masa, hormati ibu, ayah dan keluarga. Ana pun nak bagi satu pantun juga. Pada mendelang hati cahaya, ada tiga hati yang bawa bahagia. Bacalah Al-Quran, jangan lupa. Itulah bekalan ke syurga jua. Bye-bye.